Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-37. Okey, di dalam video kali ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ni. Okey, kita teruskan saja. Okey, fasa yang ke-30 iaitu membina legasi. Okey, dalam topik ini aku akan kongsikan kepada kamu 3 perkara utama yang perlu kamu pelajari dan ketahui. Okey, kita teruskan saja. Yang sebelum tu, apa yang perlu kamu ketahui ialah berkaitan dengan membina legasi ialah bermaksud kamu mencipta sesuatu yang memberi kesan kepada orang lain dalam jangka panjang, terutamanya penonton kamu dalam niche kamu, bukan sekadar mengejar views atau jumlah pengikut. Itulah yang dikatakan sebagai untuk kita membina legasi. Okey, kita teruskan pada perkara yang pertama, iaitu nanti aku akan kongsi kepada kamu 3 poin pertama, okey, dalam di bawah tajuk membina legasi. Itu yang pertama, membangunkan jenama yang dikenang. Yang kedua, melahirkan konten kreator ataupun YouTuber baru. Dan yang ketiga, berkongsi ilmu. Okey, kita pergi ke tajuk ataupun poin yang pertama dulu. Okey, poin yang pertama ialah membangunkan jenama yang dikenang. Okey, bagaimana cara kamu untuk membangunkan jenama ataupun kamu punya brands supaya ia sentiasa dikenang oleh penonton kamu dalam kategori kamu? Okey, yang pertama ialah kamu boleh membina identiti yang unik. Okey, dengan cara kamu mewujudkan gaya kamu, nilai dan cara penyampaian yang mudah dikenali. Kamu lakukan dengan cara yang unik, dengan cara kamu sendiri, dengan gaya kamu sendiri, tanpa meniru cara-cara YouTuber yang lain ataupun konten-konten kreator lain. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kamu juga boleh memberikan nilai secara konsisten. Maksudnya di sini kamu mewujudkan gaya, nilai dan cara kamu kena memastikan, okey, konten kamu membantu, menghiburkan ataupun memberi inspirasi kepada audiens kamu, terutamanya dalam kategori kamu. Okey, itu yang perlu kamu lakukan untuk apa? Untuk membuat nilai secara konsisten supaya kamu dapat membangunkan jenama yang sentiasa dikenang oleh audiens kamu. Okey. Dan yang ketiga, kamu boleh dengan membangunkan jenama yang dikenang ini, kamu boleh membina kepercayaan kepada penonton kamu. Okey, kenapa? Macam mana? Dengan cara apabila kamu membuat jenama yang kuat, ia bukan hanya dikenali kerana populariti, tetapi ia juga dikenali kerana reputasi dan hubungan dengan komuniti. Maksudnya di sinilah kamu bukan hanya dikenali dengan jenama kamu ataupun brands kamu juga dikenali dengan kamu punya reputasi. Reputasi maksud sinilah apa yang kamu bantu, apa yang kamu berikan kepada penonton-penonton kamu, terutamanya mereka dalam kategori kamu. Okey, dengan juga kamu bina hubungan yang baik antara komuniti-komuniti kamu ataupun bersama komuniti-komuniti kamu, terutamanya mereka di dalam kategori ataupun niche kamu. Okey, sekarang kita pergi kepada perkara yang kedua ataupun poin yang kedua, iaitu kamu melahirkan YouTuber ataupun content creator. Okey, kamu kena caranya lah kamu boleh membimbing atau membantu content creator baru. Okey, supaya kamu macam mana? Dengan cara kamu berkongsi pengalaman dan sahaja telah kamu pelajari. Jadi di sini kamu kongsikanlah apa-apa saja pengalaman kamu, apa-apa saja yang kamu pelajari untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat di YouTube ini, kamu kongsikan kepada penonton kamu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kamu juga boleh membina komuniti sama-sama belajar. Apa yang kamu boleh lakukan di sinilah kamu boleh mewujudkan ruang untuk YouTuber ataupun kreator yang baru untuk bertukar idea ataupun mereka bertanya soalan untuk berkembang bersama-sama dengan kamu. Okey, itu poin yang kedua, untuk kamu melahirkan seorang YouTuber yang baru. Okey, lepas tu yang ketiga, kamu juga boleh memberikan peluang kepada orang lain, iaitu dengan cara kamu membantu YouTuber itu baru ataupun kreator-kreator baru membina keyakinan, kemahiran dan identiti konten mereka. Di sini kamu memberikan semangatlah. Mana tahu, memang biasa kan, mana tahu antara mereka yang mudah hilang semangat, mudah burn out, mudah
apa nama tu, orang putus asa. Okay? Jadi kamu di sini berikan keyakinan, berikan semangat kepada mereka untuk mereka sentiasa bersemangat. Walaupun biasalah untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya bukannya perkara yang mudah, betul tak? Bukan yang boleh sekejap, tetapi yang memang memerlukan banyak masa, memang memerlukan banyak pengorbanan, memerlukan banyak kesabaran, memerlukan seorang yang memang mental dan fizikal dan apa nama orang tu, semualah kuat. Fizikal, biologi, semualah, okey, kuat macam tu. Okey. Lepas tu kita pergi kepada perkara yang keempat ataupun poin yang ketiga yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu pelajari dalam untuk membina legasi. Okey, perkara ketiga ialah kamu boleh berkongsi ilmu, lakukan perkongsian ilmu. Okey, bagaimana? Jadi kamu boleh kongsikan pengalaman sebenar kamu. Kamu ceritakanlah kepada penonton kamu, okey, terutamanya mereka dalam niche kamu, apa yang kamu pelajari daripada kejayaan dan kesilapan yang telah kamu lalui selama kamu menjadi seorang YouTuber ataupun content creator. Okey, macam tu kamu kongsikan kepada mereka. Okey, sebab apa? Setiap pengalaman kita ni berbeza-beza. Kamu lain, aku lain. Jadi kita kongsikan pengalaman kita kepada mereka. Jadi pengalaman kamu sendiri memang sangat bermakna kepada penonton-penonton kamu, terutamanya audiens kamu ataupun pengikut kamu yang terutamanya dalam kategori kamu lah, macam tu. Okey, ini memang satu yang sangat bernilai dan berharga kepada mereka. Okey. Okey, jadi lepas tu perkara kedua kamu boleh lakukan untuk berkongsi ilmu ialah kamu permudahkan ilmu kamu. Okey, kamu sampaikan perkara yang kompleks dalam bentuk yang mudah dipahami dan diamalkan oleh penonton kamu. Jadi maksudnya di sinilah kamu gunakan ayat-ayat yang mudah, dipahami oleh penonton kamu. Kamu gunakan bahasa-bahasa yang jelas dan terang. Okey, kamu sampaikan dalam cara tak perlu formal sangat, cara santai macam aku sekarang. Okey, kita kongsikan secara santai-santai supaya penonton kamu lebih faham dan mudah. Tak perlu nak menggunakan bahasa-bahasa orang kata yang macam-macam lah. Okey, tak perlu. Kita gunakan bahasa biasa je. Boleh gunakan bahasa pasar je kan? Macam tu. Supaya penonton kamu mudah memahami apa yang kamu sampaikan. Kemudian yang ketiga ialah dalam kamu berkongsi ilmu ini, kamu tinggalkanlah sumber yang manfaat kepada penonton kamu seperti e-book, video, kursus, template atau panduan yang boleh mereka jadikan rujuk. Boleh mereka rujuk, okey, yang boleh terus membantu orang lain walaupun selepas bertahun-tahun. Contohnya penonton kamu lah, okey, contohnya kamu buat video macam ni, kamu buat kursus, okey, buat perkara-perkara macam tu supaya perkara itu nanti boleh mereka jadikan rujukan walaupun kamu sudah tak ada lagi. Okey, macam tu. Macam mana? Okey, ini adalah satu lagi perkara yang perlu kamu ketahui. Okey, kalau kamu ingin benar-benar menjadi seorang YouTuber berjaya dekat YouTube ni dan manfaat kepada penonton kamu. Okey, kalau kamu rasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat di YouTube ni, jangan lupa kamu subscribe dan yang paling penting kamu share, okey, supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang keluar tu mendapat manfaat daripada perkongsian aku ni. Okey, kalau kamu ingin mengetahui info lebih lanjut lagi, jangan lupa kamu tunggu aku di video aku yang seterusnya. Jangan lupa belajar dari seorang YouTuber, satu hari satu langkah.